Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Ada bersama saya Syafiq Muhammad dalam segmen The Time. Okey, untuk hari ini aku menggunakan motor 3J Moto AX 200S, iaitu segmen skuter. Mana skuter ni tengah berlawan dengan satu brand yang terkemuka. Aku share sikit feedback dia aku suka dan dia aku tak suka lah. Okay, untuk feedback selama 9 hari lah aku guna, aku boleh katakan motor ni dapat menarik jiwa dan minat aku untuk membeli skuter ataupun memiliki skuter sebab aku tak pernah rasa nak pakai skuter sebab skuter ni bukan jiwa aku. Tapi bila aku dah bawa motor ni lebih kurang 6 hari, aku rasa cakap, sedap juga skuter. Dia santai lah, bukanlah sekali aku bawa skuter macam tu. Sebab aku pakai motor yang RT15. Jadi aku sebagai seorang yang sukakan kelajuan ni sikit, ada pick up, aku memang prefer motor yang ada gear. Kalau di kelas lagi betul lah. Tapi untuk motor skuter ni, even dia skuter gunakan CVT belting, tapi dia ada power delivery yang sangat-sangat baik. Okey, jom kita pergi ke point untuk apa benda yang aku suka dan benda yang aku tak suka. Okey, untuk benda yang aku suka, motor ni dia sangat-sangat compact. Dia punya reka bentuk dia stylish. Color dia tak terlalu trendy, tapi dia ada dia punya reka bentuk yang nanti menarik minat orang. Macam tu. Okey, untuk benda yang aku suka yang pertama adalah dia punya bentuk dia dan warna dia. Aku benda yang aku suka lah. Aku kalau nak beli motor, aku memang tengok motor dia dan juga warna motor tu. Kemudian untuk yang kedua, motor ni dia jimat minyak. Dia jimat minyak tau. Dia 10 liter. 10 liter dia boleh pergi hingga 300 km. Dan aku dah cuba sampai 233 km. Kadang-kadang boleh pergi ke 300 km lah. Okey. Yang ketiga, motor ni dia ada pick up. Motor ni ada pick up. Tarik throttle je, boleh throttle je dia bagi. Dia bagi kan. Itu yang ketiga lah. Yang keempat, seat dia sangat-sangat selesa, lebar. Kemudian dia kesal lah. Panggung kita sangkul lah kat sini, tak adalah menggunakan depan. Kemudian motor ni, poin dia yang seterusnya adalah dia mudah untuk dikawal. Mudah untuk dikawal. Jadi dah mencegah tu, aku rasa macam wow, nampak? Macam tu. Sebenarnya pun tak ada masalah. Kalau tidak bersesuatu kelebihan, tapi orang jarang nak share kekurangan sebuah berkesukaan ketika Nisriah Barat. Untuk motor ni, dia punya kekurangan dia, ini pendapat pribadi aku. Orang lain dah dia punya pendapat. Okey, untuk motor X200S ni, dia punya kaki ni tetap tidak menunjuk. Jadi problem untuk orang yang kaki panjang. Mungkin aku bukan kaki panjang pun, aku susah-susah tak kaki depan, tak boleh. Sebab dia ada yang bawah ni. Jadi aku boleh macam ni. Bila motor ni kalau nak berdiri tak sesuai. Sebab dia bukan spek untuk kerja. Kalau kerja boleh pijak belakang ni. Tapi ni dia macam kurang sesuai lah. Kemudian dia tak ada indikator jam. Aku kalau bawa motor, aku memanglah aku tak ada jam. Tapi jam aku pakai jam digital. Jadi aku tak nak pakai always on display, makan bateri. Jadi sebab motor dah ada jam, senang saya tengok. Kemudian yang lain, untuk minyak tadi, sekarang pun nampak dia ada merah dan hijau kan. Masa tinggal ada satu bar lah. Sebelum dia pergi merah atau buncit, kita boleh sebutan lah. Dan kadang-kadang bila tengah aku bawa motor, tiba-tiba dia bikin merah sini, hijau sini. Apa macam pelik tak?
minyak motor ni ini lagi nak berubah. Dan aku tengah bawa tiba-tiba padam. Aku syarah kan. So aku tengok, dia berhenti pula. Aku tak tahu kan. Tapi aku tak wakil sebab aku memang monitor sentiasa lah dia punya minyak indikator ni. Dia punya nak setting dia ni. Okay, nak adjust setting dia. Dia tak ada menu dekat handle. Dia menggunakan sensor touch dekat bahagian perimeter. Jadi nak gunakan sensor touch ni, seluruhnya kau berhenti lah ataupun dalam keadaan kau parking. Jangan kau adjust time buat motor. Aku tak pasti kalau aku baca dekat menu dia kata dia lah kalau aku tekan pun dia tak fungsi, tak function. Tapi bila kau dalam keadaan berhenti, lebih selamat lah. Kau nak adjust setting. Tapi bila nak setting dia tu, dia tahan juga mencabar. Walaupun dia gunakan touch sensor, mungkin jari kau tu tak berapa nak kena kat sensor dia, dia lambat detect. Aku dah cuba dalam 6 second, tapi baca kat menu dia kata 3 second. Aku tak tahu lah macam mana. Tapi dia best bila kau nak setting tu, kau boleh putar traction, kau boleh tengok trip, dan kau boleh reset trip lah. Iron corner ni memang sedap lah. Dia sometimes ada wobble juga lah. Dia serah sedikit kan. Dia punya apa lagi dia aku kurang lah minat. Apa lagi. Okey, untuk motor ni dia menggunakan keyless. Dan sekarang ni keyless ni tengah ada isu. Aku tak tahu apa dia punya masalah dia. Cuma sekarang ni aku nampak aku sudah kunci. Sepatutnya dia tak boleh guna kunci pun boleh hidupkan motor. Dan benda ni aku kena tanya staff lah, staff enforce apa dia punya problem dia. Dan setelah aku pakai dalam hari sebelum ni elok je dah putih-putih. Sekarang aku tak tiba-tiba dah 3 bar dan almost merah. Dan yang lain-lain benda yang aku tak suka, so tak ada benda yang kata apa major lah. Setakat ni semua minor saja pendapat peribadi aku. Jadi motor kita nak pulang balik ke HQ. Jadi sampai sini sajalah pembicaraan aku dengan X100S by Kijun Motor. Everything aku memang sangat enjoyable dengan motor ni, have fun. Dan aku boleh katakan kalau korang tengah cari sebuah motor skuter yang compact, korang boleh consider lah X100S ni. Jangan kita mencelah. Tolonglah bagi saya mencelah, saya nak mencelah ni. Mencelah pun okey, tak ada masalah. So, aku rasa cukup sampai di sini saja aku punya perkongsian antara sebab-sebab yang aku suka dan tak suka. Dan segi aku, overall aku suka motor ni. Boleh consider. Harga pun lebih bilik, bawah RM10,000. So, jangan lupa untuk like, share dan subscribe YouTube channel ni supaya aku lebih grow ke depan untuk kongsikan lebih kepada korang. So, itu saja. See you guys in next vlog. Stay tuned. Stay safe. X100S by Kijun Motor. Check out dekat Enforce.